Okay guys, hari ni kita di Fancy Station Sembilan Shalam. Kita ada sebuah Honda Accord. Okay, so owner datang dekat sini untuk grab 1180. Okay, so apa yang korang akan dapat dalam 1180 adalah Android Player 3GB plus 32GB ROM dan juga 360 punya kamera. Okay, so korang nampak tak apa yang ada depan ni dan juga belakang? Ini adalah untuk adjust 360 punya kamera, untuk bagi cun-cun punya. Okay, so kalau korang boleh nampak dekat sini, ini adalah 360 punya kamera di bahagian depan. Sini di bahagian side mirror, di bahagian kanan, di bahagian belakang. Kita tengok, kita letak untuk di tempat yang sepatutnya kita letak lah. Alright. Dan juga last kali di side mirror di bahagian kiri, cun-cun fit-fit punya, waterproof kita buat. Okay, so korang yang nak pasang 360 punya kamera, Android Player ataupun apa saja yang korang nak, boleh hadir di Fancy Station Sembilan Shalam. Kita akan bagi harga yang special dan juga workmanship yang terbaik. Tapi korang jangan lupa follow, like, share untuk konten yang seterusnya. Okay, ngam, see you. Okay guys, so sekarang kita punya technician dah siap pasang Android Player dan juga 360 punya kamera lah. Okay, so sekarang kita tengok view 360 bila dah siap lah. Okay, sini adalah bahagian belakang, boleh nampak. Ini di bahagian depan lah, nampak. Okay, so kalau kita bagi signal, dia akan keluar macam ni lah. Ini kanan, ini ke kiri lah. Okay, so sangat-sangat membantu waktu bawa kereta lah. And then apa yang ada semua adalah okay, Android Auto, Map, Play Store, YouTube, Netflix, semua adalah. Okay, so korang jangan malu, jangan segan. Ada jumpa kita akan terus buat pemasangan lah. Okay, nampak.